Saya nak kenapa ni kira duit shilling kat tangga ni? Dengan pakai baju hijau dah macam toyol lah. Saya nak pergi jimat lah. Saya nak tolong Abi. Saya sedar selama ni kan saya susahkan Abi. So saya nak berjimat. Ni ada duit-duit shilling semua ni semua untuk Abi kan. Kita jimat dia makan telur je. Okey lah tu betul lah. Betul apa? Saya susahkan Abi selama ni. Selama ni saya susahkan Abi ke? Ha? Abi tak kata pun saya susahkan Abi. Abi tak rasa terbeban apa-apa pun. Abi okey je sayang dia berkira duit shilling ni. Bukannya Abi. Abi yang cakap betul tadi. Abi saja je dah sayang kata macam tu. Abi Saya kata lagi saja. Saya nak test Abi je. Abi dah gagal. saya nak pergi mana siap-siap ni? Ha? Saya nak pergi mana siap-siap ni? Kan Abi yang kata tadi tak payah berjimat, cancel. Tak payah. Ha? Ni tak payahlah ni. Saya nak pergi beli barang baby lah ni ajak Abi. Tak payahlah berjimat-jimat. Kerana mulut duit binasa. Oh my god. Lepas tu kan, best ya. Nanti saya nak beli baju sayang. Sebab baju saya pun banyak dah tak muat. Lepas tu beli saya punya slipper. Kaki saya dah kembang dah yang. Dah gendut-gendut dah kaki saya ni. Dah bengkak-bengkak dah. Kan macam-macam nak beli. Macam-macam lah nak belilah. Kan. Sekejap ya. Saya siap lah laju. Janji. Pakai cushion ni lah laju je saya siap. Okay? Sabar okay? Sabar. Okay? Macam ni. Aduh, mulut jahat. Nampak? Sepantas kilat. Nampak? Glowing terus. Sabar jangan, sabar jap. Okay, baring-baring dulu pun tak apa, jap. Kata, kejap je saya siap. Dah. Jom Abi, jom. Let's go. Yelah, jomlah. Tu, duit shilling tadi tu bawa sekali yang saya kira tu. Okay. Saya bawa sekali duit tu.